Selamat berjumpa lagi kita geng dekat episod yang baru. Sebelum tu, siapkan video abang untuk trip under your nest. So, trip kali ni abang nak pergi ke Rakigani nombor 6 yang terletak dekat Muara lah. So, perjalanan daripada Jeti hingga pergi ke Rakigani 6 ni mengambil masa 2 hingga 3 minit. So, apa-apa pertanyaan mengenai rakit ataupun nak tahu detail harga, korang boleh pergi ke Titi Rakigani pergi Aceh ataupun layari nombor tertera kat bawah. Ini adalah sedikit view atas Rakigani. Kemudahan yang lengkap di Rakigani ni ada dapur, ada toilet. Selain tu dia juga menyediakan 2 bilik tidur untuk korang lah. Abang rasa-rasakan dekat Rakigani ni 10 orang memanglah sesuai untuk main kat sini sebab keluasan kat sini agaklah terhad. Geng-geng yang special pasal Rakigani ni, dia menyediakan makanan seperti Maggi, roti, ada gula, ada kopi, ni semua termasuk dekat package korang tau. Selain tu, nak inform kepada korang, atas rakit ni semua air yang dipakai guna adalah air tong yang disediakan. So, korang jimat-jimat lah pakai air yang atas rakit.